Komunikasi adalah satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Setiap hari, kita berinteraksi, di rumah, di tempat kerja, atau di mana sahaja. Ibarat pepatah, bagai or dengan tebing, komunikasi dan kehidupan saling melengkapi. Bagi Jabatan Pendaftaran Negara, komunikasi yang cekap dan berkesan adalah tulang belakang dalam setiap urusannya. Sebagai jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri, JPN memegang tanggungjawab penting mendaftar peristiwa utama dalam kehidupan setiap individu. Setiap kelahiran, setiap kematian, setiap perkahwinan dan penceraian, bahkan pengangkatan, semuanya didaftarkan di sini demi kepastian identiti dan hak seseorang rakyat. Selain itu, Jabatan Pendaftaran Negara juga berperanan dalam menentukan taraf kewarganegaraan. Di sinilah kad pengenalan rasmi negara dikeluarkan kepada mereka yang berkelayakan, simbol identiti dan keabsahan sebagai rakyat Malaysia. Dalam setiap prosedur, komunikasi yang jelas dan mesra adalah kunci. Tanpanya, kekeliruan dan kesilapan boleh berlaku, memberi kesan besar kepada kehidupan individu dan masyarakat. Justeru, Jabatan Pendaftaran Negara bukan sekadar penjaga data peribadi rakyat, tetapi juga nadi kepada sistem pentadbiran negara yang cekap, berintegriti dan berorientasikan rakyat. Isu komunikasi, satu perkara yang sangat sinonim dalam kalangan rakan sekerja, di mana-mana organisasi sekalipun. Jabatan Pendaftaran Negara JPN, seperti organisasi lain, mengamalkan prinsip komunikasi atas ke bawah, bawah ke atas, dan mendatar dalam menyampaikan maklumat. Namun, pelbagai masalah komunikasi masih berlaku, dan ini menyukarkan proses membuat keputusan yang efektif. Antara isu utama adalah sistem penyampaian maklumat kepada masyarakat. Bila maklumat tidak disampaikan dengan tepat dan telus, masyarakat akan keliru, lebih-lebih lagi jika ia melibatkan perubahan dasar atau prosedur. Kemudian, karenah birokrasi. Dalam sistem kerajaan, keputusan sering tertangguh kerana perlu melalui banyak peringkat kelulusan. Jika salah seorang pegawai tiada, keseluruhan proses tergendala. Namun, isu ini boleh diatasi. Penurunan kuasa kepada individu yang layak mampu mempercepatkan proses dan mengurangkan kebergantungan pada satu pihak semata-mata. Tanpa ini, birokrasi bukan sahaja melambatkan kerja, malah boleh menggugat integriti. Seterusnya, strategi membuat keputusan. Setiap tindakan mesti dirancang dengan pilihan alternatif. Andai satu gagal, pilihan kedua sudah tersedia. Ini hanya boleh dicapai jika komunikasi dari atasan ke bawahan berjalan lancar. Yang terakhir, pengurusan krisis. Kegagalan komunikasi boleh mencetuskan krisis yang menggugat kestabilan organisasi. Justeru, pasukan pengurusan krisis yang cekap amat diperlukan. Model komunikasi pengurusan merujuk kepada teori dan kerangka yang digunakan dalam menyampaikan serta menerima maklumat dalam organisasi. Pertama, model komunikasi linear. Komunikasi berlaku secara sehala, dari atasan kepada bawahan. Arahan diberi, maklumat disampaikan, tetapi tiada maklum balas. Model ini boleh mengehadkan pemahaman, dan seterusnya membantutkan inovasi serta kreativiti. Seterusnya, model proses pengurusan Albers, melihat komunikasi sebagai alat strategik. Tanpa komunikasi yang jelas, pengurusan menjadi lemah, dan matlamat organisasi sukar dicapai. Akhirnya, model gaya komunikasi Tannenbaum dan Schmitz. Gaya komunikasi yang terbuka dan inklusif memberi ruang kepada pekerja untuk terlibat dalam keputusan, membina rasa tanggungjawab. Tetapi gaya autokratik pula, boleh menimbulkan rasa terpinggir dan menjejaskan kepuasan kerja. Dalam dunia pengurusan, komunikasi bukan sekadar menyampaikan, ia menentukan sama ada organisasi terus maju, atau kaku tanpa arah. Komunikasi yang berkesan adalah kunci kepada kecemerlangan sesebuah organisasi. Berikut ialah 5 cadangan strategik bagi memperkukuh sistem komunikasi pengurusan, khususnya dalam organisasi seperti Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia. Pertama, penetapan garis panduan dan prosedur komunikasi. Melalui prosedur operasi standard atau SOP, kesilapan pentadbiran dan konflik dalaman dapat dielakkan. Semua pihak rujuk kepada panduan yang sama.
Kedua, komunikasi yang telus dan berintegriti dalam pembuatan keputusan. Aliran komunikasi secara mendatar mampu mengurangkan birokrasi, seterusnya membanteras ruang kepada rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Ketiga, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Inovasi digital berterusan penting untuk mempercepat dan menambah baik penyampaian perkhidmatan. Pendigitalan ialah asas transformasi perkhidmatan awam masa kini. Keempat, pemantauan berterusan keberkesanan perkhidmatan. Melalui libat urus bersama komuniti, JPNM dapat memahami keperluan rakyat serta menyesuaikan dasar dan program dengan realiti sebenar. Kelima, membina persekitaran kerja berorientasikan pasukan. Komunikasi pengurusan yang baik bermula dengan persekitaran kerja yang inklusif, selesa, dan saling menyokong. Dengan strategi yang tepat, komunikasi organisasi bukan sahaja jadi lebih cekap, malah membentuk asas kepada pentadbiran yang bersih, mesra rakyat dan berprestasi tinggi. Secara keseluruhannya, Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia atau JPNM merupakan sebuah agensi penting yang mengurus dokumen identiti dan keselamatan negara. Di sebalik operasi yang cekap, terdapat satu elemen utama yang menggerakkannya, komunikasi. Dalam sesebuah jabatan, komunikasi yang berkesan bukan sahaja meningkatkan motivasi, malah menjadi saluran utama dalam menyampaikan hala tuju dan dasar organisasi. JPNM juga menyimpan dan memproses maklumat yang rumit dan sensitif, menjadikan komunikasi pengurusan yang teliti satu keperluan mutlak. Di bahagian hadapan, khidmat pelanggan memainkan peranan penting. Mereka adalah barisan pertama yang menyambut orang awam yang memerlukan perkhidmatan. Tingkah laku dan etika dalam komunikasi mewakili wajah kerajaan. Maka, komunikasi bukan sekadar bercakap, ia mencerminkan kepercayaan rakyat terhadap jabatan. Sekian, terima kasih dari kami.